Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat daging masak kicap. Okey, jom kita tengok caranya. Ni kita ada daging goreng kunyit. Daging goreng kunyit ni jadi saya nak olah buat daging masak kicap. Sebabnya biasa kalau rumah saya makan daging goreng gini nak makan dengan budu je, tak ada kuah. Jadi orang kata nak makan berkuah, jadi saya olah lah jadi daging masak kicap. Ni saya pagi-pagi lagi lah masak daging ni pagi-pagi lagi masak sebabnya kita nak buat makan ni lah lepas balik solat raya ni boleh makan ni kita nak angkat dulu daging goreng kita ni, daging goreng kunyit lah. Kalau tak usah buat kicap pun dah cukup dah makan ni daging goreng kunyit kita lagu ni. Ni kita nak buat kicap ni kita tumiskan bawang putih, kita ketuk. Lepas tu kita ada bawang merah, kita hiri. Bawang ni kita akan tumis sampai dia wangi. Lepas tu bila dia dah wangi, kita akan masukkan cili kisar. Ni saya masukkan cili kisar dalam 3 sudu teh. Kalau kata kat 1 sudu makan lebih lah. Kalau sudu makan tu. Lepas tu kita akan tumis dulu cili kisar kita ni supaya dia pecah minyak. Lepas dia dah pecah minyak, kita akan masukkan sos cili. Ni saya tak ada sos cili, jadi saya masukkan sos tomato lah. Kalau awak ada sos cili, awak masukkan sos cili. Lepas tu kita akan tumis sos cili kita ni sekali dengan cili kisar kita ni. Kita akan tumis sampai dia pecah minyak. Lepas tu saya akan masukkan kicap. Kicap ni masuk secukupnya lah Macam saya ni saya guna kicap Thai. Dia kalau kita letak sikit tu dia dah rasa dan bau dia tu dah kuat. Lepas tu kita akan masukkan air. Air tu masukkan secukupnya lah air ni Kalau nak berkuah masukkan lebih air tu. Lepas tu saya tambahkan jus limau. Lepas tu saya letak gula dalam daging masak kicap saya. Garam tu kita tak letak dah sebabnya dalam daging tu dia ada rasa masing dah. Sebab kita letak garam kunyit tadi. Dia ada rasa masing dah dalam daging tu. Lepas tu bila dia dah mendidih tu kita akan masukkan daging. Ni masukkan daging, lepas tu kita akan kacau Kalau macam kita nak kuah dia pekat tu kita masak lah lama sikit. Macam saya nak buat orang kata tak pekat sangat, tak cair sangat. Sedih-sedih lah kiranya boleh buat kuah. Ni nampak dia dah mendidih tu, kita akan masukkan cili padi. Ni saya guna cili padi kapung Cili padi kapung ni memang dia sedap. Lepas tu kita ada juga bawang Holland yang kita potong bulat. Ni kita akan masak ni sampai kita tengok bawang kita tu layu lah. Kalau awak ada buah tomato, boleh letak buah tomato juga. Ni lebih kurang gini ni daging masak kicap kita. Kuah dia ni dia tak pekat sangat, tak cair sangat. Tapi bila dia sejuk tu dia sedikit pekat je lah. Memang sedap lah kalau kita makan dengan nasi tu. Dia melekat pada nasi kuah kicap kita ni. Memang sangat sedap. Rasa dia masin, manis tu cukup. Ada rasa masin sikit sebab kita letak jus limau tadi Sepenuh raya korban ni kata banyak lah akan dapat daging tu daripada orang sedekah apa kalau kita buat korban apa. Jadi boleh buat macam-macam menu daging. Salah satunya kita buat daging masak kicap gini lah. Kalau awak nak belajar resepi daging yang lain, macam nak buat sup, singgah daging, semua tu, saya dah pernah ajar nanti bolehlah tengok video saya yang lepas-lepas tu. Ni kalau buat kicap ni, orang kata anak kita lah, orang kata paling suka sangat daging masak kicap. Ni saya letak lada bunga kapung Dia sedap. Kalau kita makan, kita picit dengan nasi tu memang buat ke selera kita nak makan nasi. Ni nasi panas-panas pula. Alhamdulillah memang selera sangat-sangat. Rasa pedas, rasa wangi, lada bunga kapung ni memang jadi Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.